Guys, Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel aku. Baik, aku Firdaus, dan kepada yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan tekan like dekat bawah ni. Baik, sebelum ni aku ada ceritakan kronologi dan macam mana akaun aku boleh kena godam, boleh kena hack daripada overseas, right? Dan aku dah dapat balik akaun aku tu melalui beberapa step lah yang aku buat. Okay, dan mengambil masa beberapa hari jugalah untuk aku nak pulihkan balik akaun aku tu. Okay, jadi dalam video kali ini, selepas aku dah janjikan pada video yang lepas, aku nak buat satu lagi video, okay, untuk bantu korang yang mungkin ada masalah yang sama, yang tengah mencari info, kan, yang tengah bersedia dekat luar sana macam mana nak dapatkan balik akaun tu. Korang boleh tengok. Alright, dalam video kali ini aku akan terangkan step by step sampai korang boleh settle dapatkan balik korang punya akaun yang kena godam, yang kena hack tu. Okay, aku faham lah perasaan yang mana yang pernah kehilangan akaun, kan, gone segala korang punya detail maklumat. Tapi jangan risau guys, tengok video aku sampai habis, korang akan dapat balik korang punya account. So sebelum tu, jom kita roll intro dulu. Baik, step untuk dapatkan balik korang punya account ni sebenarnya, first sekali korang kena ada satu aplikasi, yang mana aplikasi tu dipanggil sebagai aplikasi Twitter sebenarnya. Alright, dululah, okay, dulu Twitter, tapi sekarang dah tukar nama, dah Twitter dah tak pakai Twitter lagi. Dan sekarang ni dikenali sebagai aplikasi X, okay, yang warna hitam. Korang kena install dulu aplikasi tu, okay. Lepas korang dah install, register dulu dekat dalam tu, okay. Dan lepas tu baru kita boleh untuk contact YouTube dekat dalam tu, okay. Itu yang pertama. Yang kedua, korang kena ada satu lagi aplikasi, pakai aplikasi Gemini, okay. Gemini ni kita panggil, kita ibaratkan dia sebagai kita punya apa kita panggil, kita punya pembantu lah, okey. Sebab kalau tak ada benda ni, susah juga nak faham, kan. Bukan susah nak faham apa, kalau korang mungkin kira bahasa Inggeris, okey lah. Macam aku tengah-tengah, aku tak kata aku pandai sangat, aku tak kata aku ni slow sangat, okey. Tengah-tengah, kadang-kadang ada perkataan yang kita tak faham, tapi kadang-kadang maksud tu tak sampai dengan kita. So that's why kita perlukan pertolongan daripada platform ni, okey, Gemini ni. Alright, sebab apa aku suruh korang install Gemini ni, sebab ChatGPT, kalau korang pakai ChatGPT, dia ada limit tau. Okay? Maksudnya bila kita nak upload screenshot dekat sana, dia ada limit sehari tu berapa gambar je ataupun berapa screenshot je yang kita boleh upload. Lepas tu tak boleh lagi dah. Okay? Tapi kalau kita pakai Gemini ni, kita nak upload berapa banyak gambar sekalipun yang kita screenshot, nak tanya dekat dalam aplikasi tu, okay, pun boleh, tak ada masalah. So korang kena ada satu aplikasi X dan juga aplikasi AI Gemini ni, okey, untuk bantu kita lah dalam proses kita nak buat uh, pemulihan kita punya akaun ni. Okey, so first sekali apa yang perlu korang buat adalah korang kena pergi dekat aplikasi X lepas korang daftar sebagainya, right? Korang pergi dekat korang punya aplikasi X dan korang cari team YouTube. So korang follow dulu dia punya akaun tu, right? Lepas korang dah follow, buat satu tweet, okey, klik satu posting, right? Klik satu posting dan bagi tahu yang akaun korang kena hack, dan maksudnya korang kena tag lah. Okay, korang kena tag YouTube. So macam mana nak buat ayat dia tu? That's why aku bagi tahu tadi tu, korang kena pakai Gemini ni. Okay, korang pergi dekat Gemini, korang tanyalah dekat sana, buatkan ayat ataupun tuliskan ayat untuk kita nak bagi dekat YouTube team ni, nak bagi tahu yang akaun kita kena godam. Nanti dia buatlah ayat dalam bahasa Inggeris. Okay, tak boleh tulis dalam bahasa Melayu tau. Okay, sebab team sana semua overseas. Alright, semua mak saleh punya. So kita kena pakai bahasa Inggeris lah. So that's why korang kena translate. Okay, korang perlukan ayat bahasa Inggeris dalam Gemini tadi tu. Okay, ambil ayat dekat sana, pastekan dekat apa tu, dekat aplikasi X tadi dan tag YouTube team ni. Okay, so bila korang dah tag, korang dah post, okay, korang dah buat posting, tunggu je. Tunggu sampai dia reply. So selepas dia reply, dia tak reply dekat kita punya tweet tau, dia akan reply dekat kita punya DM. Okay, so aku tunggu itu hari lebih kurang dekat 8 jam kot, 8 jam ke 10 jam. Okay, hari ni aku hantar, besoknya baru dia reply. Alright, so aku hantar, dia reply dekat aku punya DM. Okay, korang kena lihat lah, kena sentiasa tengok korang punya message dekat aplikasi X tu. So, dia reply dekat aku, dia minta aku untuk sharekan aku punya account channel yang kena hack tadi tu. Okay, so
aku just pergi balik dekat aku punya account. Account aku tu memang ada sebenarnya. Alright, walaupun kena hack, yang bagusnya si hacker tu dia tak padam tau. Okay, dia tak macam apa dia tak hiddenkan ke, dia tak padam ke, dia tak kacau aku punya account channel tu. Okay, maksudnya segala video aku, segala yang aku upload sebelum tu memang ada lagi lah. Alright, so aku boleh pergi cari, aku boleh nampak video aku, channel aku memang ada. Cuma aku tak boleh nak access. Okay, channel tu bukan aku punya aku. Okay, ibarat kata aku tengok channel orang lain. Kan? Okay, yang mana kita boleh tengok je, tak boleh nak access, tak boleh nak ubah apa-apa. Dan yang bagusnya juga, okay, si hacker tu dia tak dia langsung tak kacau aku punya account. Dia tak buat posting apa-apa, right? Dia tak delete apa-apa kan dekat dalam aku punya account tu. Okay, berbalik kepada kita punya story ni, right? So korang copy link korang punya account YouTube tu, okay, dan paste dekat dalam uh, inbox daripada YouTube ni, okay? Paste korang punya link dekat sana, right? Dan tunggulah, okay? Tunggu sampai dia reply balik. So selepas aku dah paste aku punya link, okay? So take time jugalah untuk nak tunggu dia reply balik. Biasalah diorang ni banyak apa tu message yang nak kena dibalas. So kita kena tunggulah, kena tunggu kita punya turn. Okay, dalam masa yang sama juga aku follow up jugalah. Okay, so lepas aku dah email, aku dah message dengan dia, besoknya tu, okay, keesokannya hari tu lebih kurang dalam 8 jam tu dia balas dekat aku balik. Okay, dia balas dekat aku, dia cakap apa, dia minta aku untuk bagi satu email, right, bagi satu lagi email recover yang kita nak gunakan untuk recover balik kita punya email yang kena hack tadi tu. Maksudnya kalau um, korang kena ada satu lagi email yang baru. Okay, satu lagi email yang baru untuk bagi dekat tim YouTube ni, alright, untuk digunakan sebagai email recover balik ataupun segala conversation kita dengan pihak email nanti, pihak YouTube nanti semua bagi dalam email yang kita bagi ni. So aku bagilah email aku yang kedua ni. Okay, sebenarnya aku ada banyak email. So email aku yang kena hack tadi salah satu lah. So aku bagi email aku yang lain yang memang aku gunakan lah email tu juga. Right, so lepas aku bagi email tu, aku tunggu lagi. Tunggu lagi di reply. Right, lepas aku dah lepas dia reply dekat aku tu, dia baru bagi satu link untuk kita isikan borang. Okay, isi form. Maksudnya dekat sini kita kena klik link yang dia bagi tu, alright, dan kita kena isilah segala maklumat detail dalam masa 48 jam, masa 2 hari lah. Okay, lepas daripada 2 hari link tu dah expired lagi dah. Dah expired, dah tak boleh pakai lagi dah. Alright, so selepas dia aku dapat link tu, selepas aku dapat reply daripada YouTube team ni, aku terus tekan link tu dan aku dibawa ke satu page yang mana page tu kita kena isi segala maklumat berkenaan dengan kita punya account tu lah. Makna kata YouTube nak sahkan yang mana betul ke account yang kena hack tu adalah milik kita. Right? So segala detail pasal account tu semua kena isi dekat dalam tu. Okay. So apa yang korang kena buat first kali bila korang dah klik link tu. Okay. So first kali adalah korang kena isilah segala maklumat yang diminta. Okay, dekat dalam kotak-kotak tu. Where do you think you will hack? First name, last name, okay, YouTube handle, channel ID, itu semua korang ini first page korang kena isi. Okay, so that's why lah benda ni kalau korang tak faham, right, macam akulah, okay, aku akan screenshot benda ni, aku akan paste kat dalam Gemini tadi, right. So Gemini yang tolong untuk identify apa yang aku nak kena isi. So Gemini ni dia bagus, dia tolong translate dekat aku balik kan, sebab kita nak lebih faham kan, supaya kita tak salah isi. Okay, dia translate balik dekat aku apa yang aku kena isi. Dia bagi tahulah, okay, detail-detail sebagainya dalam bahasa Melayu. Aku isi je, aku isi ikut arahan daripada dalam Gemini tu. Okay, so masuk second page, dia minta untuk kita buat apa, primary. Okay, maksudnya dekat sini kita kena isi segala email kita, what is your contact email, right. Lepas tu apa lagi, recovery email address, phone number kita. Okay, share juga ID video publish sebelum ni. Okay, ni page yang kedua. So page yang ketiga, dia minta kita link dengan kita punya adakah kita punya account ni dah link dengan kita punya AdSense semua. Itu semua soalan yang kita kena jawab lah. Right, lepas tu dia minta apa lagi, provide pub ID. Okay, pub ID ni maksud kita punya Google AdSense punya ID tu. Okay, AdSense punya ID yang link panjang kan, yang PUB, lepas tu ada nombor-nombor tu. Alright, itu pun kita kena isi juga. Tapi benda tu kalau korang tak ingat atau memang dah
tak jumpa nak cari balik, itu tak apa, boleh abaikan. Okay, nanti YouTube boleh check dekat dalam dia punya sistem. Tapi kalau ingat, boleh isilah. Aku aku masih lagi boleh cari benda tu sebab aku punya email yang kena hack tu still boleh buka. Cuma account tu dah kena freeze lah. Right? Maksudnya email-email baru yang aku akan dapat selepas tu tak ada lagi dah. Alright? Si hacker dah tukar password, email aku tu dah jadi milik dia. Cuma aku ada email yang lama je. So aku boleh access lagi lah aku punya email tu dan aku boleh cari balik maklumat-maklumat aku yang sebelum ni. So aku cari balik lah dekat dalam aku punya account Gmail tu. Alright? Maklumat pub ID ni. So aku isi dekat dalam tu. Lepas tu dia minta apa lagi, provide email AdSense juga. Okay, yang biasa AdSense hantar email dalam kita punya mail tadi. Aku letakkanlah punya email yang lama tu. Okay. So korang boleh tengok lah dekat sini, boleh tanya dengan Gemini, nanti dia jawab lah soalan-soalan ni apa yang korang kena isi. Lepas tu second page, where and how you access your channel, ini pun korang boleh isi. Biasa kita gunakan kita punya channel ataupun kita buka kita punya channel dekat mana, right? Dekat phone ke, kan, dekat laptop ke, boleh isi, right? Do you access last kita access kita punya account 9 bulan yang lepas kat mana pun korang kena isi juga, right? Dan dia juga minta IP address. IP address ni pun aku tak tahu macam mana cara nak dapatkan IP address tu. Okay, itu pun berdasarkan bantuan Gemini juga. Bagusnya dia boleh bantu kita untuk dapatkan IP address. Sebenarnya ada satu website tau dekat dalam Google tu yang korang boleh search, nanti dia akan bagi IP address tempat korang ada. Aku dah lupa dah nama dia. Okay. So bila korang search dekat sana, dia akan keluarlah nombor IP tu dan korang paste je. Ni pun korang boleh tanya dengan Gemini juga nanti. Okay. So lepas tu korang kena bagi tahulah apa kronologi, macam mana korang punya account tu boleh kena hack. Ini pun aku berdasarkan bantuan Gemini juga, apa yang aku dah ceritakan sebelum ni. Okay, dia tolong translate. Aku just paste je dekat sini. Ni aku dah done dah 50% dah. Okay, ni pun do you use VPN semua sebelum ni. Korang boleh tick lah. Okay, yes or no sebagainya. So, please provide the sender email address. So, did you recently download software provide brand? Okay, macam ni dia tanyalah. Okay, aku ada download apa-apa tak software yang mungkin hacker tu bagi. So, aku cakap tak lah. So, aku memang tak download software. Aku just tekan link je. So, selepas dari tu, settle. Okay, last sekali adalah korang kena klik dekat bawah tu kan. Klik I authorize. Dengan if participant future research bagaimana tu pun korang kena tick juga. Itu tak tick tak apa. Yang penting yang kena I authorize tu. Okay. Lepas tu barulah complete, lengkap korang punya borang tu. Okay, korang punya form tu. So your email has been sent. Dah settle dah. Pada hantar semua tu. Kena tunggu lagi. Okay. Kena tunggu dia proses balik benda tu. Aku rasa tak sampai sehari kot. Lebih kurang sehari lah. Sehari ke tak sampai sehari, aku dah lupa dah. Okay. So selepas daripada tu, aku dapat satu lagi email. Next day-nya tu aku dapat satu lagi email. Okay. Dia bagi tahu yang mana ada beberapa proses lagi lah yang kita kena buat. Okay. Proses dia tu, korang boleh tengok dekat sini. Okay. First kena buat recovery page. So first ni tak berjaya tau. Aku buat recovery page tak lepas. Sebab recovery page tu, hacker tu dah tukar kepada email recovery account Gmail dia. So aku tak lepas. Aku tak boleh buat yang first. Aku buat yang second. Yang second dengan yang third ni, korang kena reply balik dekat email ni. Okay. Segala maklumat yang diminta. Sebab yang contact kita ni bukan lagi robot lagi dah. Kalau sebelum ni memang robot lah. Okay. Maksudnya no reply tu memang itu adalah robot daripada Gmail. Okay. So kita tak boleh reply. Tapi yang contact kali ni adalah human. Right. Maksudnya manusia. Okay. Maksudnya adalah dia punya customer service dia macam tu lah. Okay. Yang contact yang kita, yang nak conversation yang kita. Adalah korang kena reply balik dekat email ni. Okay. Dan sebelum tu juga, dia ada bagi satu link tau, yang nombor 2 tu. Okay. Korang tengok special account recovery page ni. Special account recovery page ni, maksudnya korang kena cuba dulu untuk recovery account. Okay. Barulah special punya page yang mana kita boleh letakkan kita punya email yang baru sebagai recovery. Okay. Maksudnya berdasarkan form yang kita isi tadi tu, okay, YouTube dah kenal pasti ini adalah account kita. So dia minta untuk kita klik link tu. Okay.
special recovery page ni, right? Dan kita kena isi kita punya second email yang mana kita boleh jadikan dia sebagai email recovery kita. Okay, selepas dah kena hack tadi tu. Right? So selepas korang dah tekan yang tu, korang kena isilah. Okay? Korang kena isi maklumat tu dan dia akan hantar satu kod. Kod tu, korang perlukan kod tu untuk isi balik dekat dalam email tadi tu. Yang mengesahkan bahawa recovery email tu adalah kita yang punya. So, bila korang dah berjaya, korang kena jawab email tu balik dan bagi tahulah, okay, yang mana korang punya recovery email tu dah berjaya lepas. Okay, so aku dah email balik, aku dah reply balik dekat YouTube team tu, aku dah jawab 3 soalan dia tu. Okay, semua dah complete, aku hantar. Alright, dan selepas daripada tu, aku tunggulah lebih kurang tak sampai sehari lah, tak sampai 24 jam dia reply. Ke dalam masa 24 jam lah, lebih kurang macam tu. Alright, dan dia bagi satu email, okay, thank you for reaching us, bla 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 bla. Beritahu yang kita punya proses dalam siasatan lagi. Okay, selepas daripada tu, aku nak tunggu lagi. Tunggu. Lepas tu, aku rasa tak sampai 1 jam selepas aku dapat email yang ni. Okay, yang dia bagi tahu yang kita punya akaun masih dalam proses dan sebagainya. Tak sampai 1 jam, aku tengah driving waktu tu, aku dapat satu lagi email. Alright. Email ni yang paling aku tunggu sekali lah. Okay. Email daripada Google, daripada Gmail yang paling aku tunggu. Yang ni email Google Support yang mana kita boleh reset balik kita punya password. Ini yang aku nak sebenarnya. Okay. So, bila aku tekan reset password tu, right, barulah aku boleh tukar balik. Aku boleh dapat balik aku punya email yang lama dan aku boleh tukar balik password yang baru. Okay, tak boleh pakai lagi dah password yang lama yang pernah aku pakai sebelum ni kena hack tu. Aku nak tukar password yang baru, password yang lain dan yang kena lagi strong lah. Okay, sebelum ni biasa password kita just word biasa je, semua huruf kecil dengan nombor je. Lepas aku dapat balik akaun ni, aku tukar jadi susah sikit. Huruf besar, huruf kecil, nombor, adalah tanda-tanda seru, ada tanda-tanda macam question mark, tanda seru dan sebagainya lah. So maknanya password tu jadi lebih complicated lagi. Yang membuatkan susah lah orang nak masuk balik kita punya account kecuali kita lah. Okay? Sebab kita yang set password tu. Alright. So selepas kita dah set password tu, barulah account kita sukses dan berjaya untuk dapat balik. Okay. So bila dah sukses macam ni, secure my account sebagainya, barulah korang boleh masuk balik dalam korang punya email, boleh masuk balik dalam korang punya YouTube channel, right? Dan boleh dapatkan balik segala korang punya maklumat Google AdSense dan sebagainya. Okay. Dan selepas daripada tu, korang kena verify balik korang punya nombor telefon. Okay. Dapat dah settle semua, barulah korang dapat complete, okay, segala detail yang korang isi tadi tu, okay, dapat complete balik korang punya account seperti mana yang sebelum kena hack tadi ni. Okay, account aku dah fully recover dah lepas tu. Okay, lepas tu aku boleh tengok balik lah login activity yang dibuat oleh scammer sebelum ni. Alright. So login activity aku cuma tak tahu je dekat mana tempat dia, negara mana tak tahu. Okay, dia tak ada mention dekat sini. Alright, so aku boleh tengok lah. Okay, 19 hari bulan Julai, account aku dah disable. Okay, ini tarikh account aku kena hack, 19 hari bulan. Suspicious change to recovery email. Korang tengok lah. Okay, ada someone yang tukar aku punya account, tukar recovery email aku. Okay, dan yang bagusnya selepas email aku kena tukar, kan, recovery email aku kena tukar, Gmail terus block tau aku punya email ni. So makna kata dekat sini si hacker tu dia tak sempat buat apa-apa dengan aku punya account. Okay, makna kata Google dah pun lock semua aktiviti. Maksudnya dia tak boleh nak kacau segala aktiviti daripada aku punya email tu. Okay, walaupun dia dah ambil aku punya account tu, tapi Google dah lock. Kau faham tak? Google dah lock segala aktiviti yang dia nak buat dekat dalam tu. Termasuk aku punya channel YouTube. Tak boleh kacau apa-apa. Okay. So aku cuma boleh nampak lah apa yang dia buat dekat dalam aku punya account masa tarikh aku kena hack tu. Okay. Selepas aku dapat balik aku punya account tu, aku check segala benda. Aku check dekat setting semua ada tak lagi benda-benda yang suspicious. Okay. Contoh email dia yang tertinggal ke. Ataupun ada benda yang dia boleh untuk dapat balik aku punya account lepas aku dapat balik account ni, mungkin dia boleh dapat balik aku punya account. Adalah benda-benda sistem apa benda kan. Semua tu aku tanya dengan Gemini. Okay, dia reply dekat aku, dia suruh aku pergi dekat setting tu, ubah ini, ubah itu dan sebagainya. Okay, sampailah aku betul-betul pastikan, right, yang mana dalam aku punya setting tu, dalam aku punya Gmail tu tak ada lagi dah segala suspicious email ataupun apa-apa benda lah. Okay, yang boleh menyebabkan hacker tu boleh
nampak aku punya email ataupun boleh ambil balik aku punya email ni. Okey, termasuk juga dengan YouTube channel aku check balik aku punya banking detail, aku punya uh, Google AdSense punya nombor, okey. Semua masih lagi dalam keadaan yang samalah sebelum ni. Semua masih lagi detail aku masih lagi ada kat sana. Okey. So aku dah sahkan semua benda tu selamat, semua benda tu on point. Okey, tak ada lagi dah setting-setting daripada hacker tadi tu, dan owner YouTube pun masih lagi dengan email aku. Aku masih lagi owner kepada YouTube ni. So sahlah dekat sini yang mana YouTube sah memang milik aku, tak ada campur tangan daripada hacker tadi, dan termasuk juga dengan aku punya Gmail ni. Okay. So itulah antara beberapa step-step yang korang kena buat selepas korang punya account kena hack macam aku ni. Okay. So selepas je korang dah dapat korang punya Gmail tadi tu, tukar password dan sebagainya, lepas daripada ni, please lah, okay, sama juga macam aku, jangan tekan lagi dah apa-apa link collaboration ataupun masuk platform mana-mana ke, ataupun install apa-apa apps ke, no way lagi dah. Aku lepas ni aku dah malas lagi lah. Kalau ada email collaboration daripada mana-mana ke, aku malas lagi nak layan. Sebelum ni memang aku dapat banyak tau, okay, banyak collaboration email daripada overseas yang ajak aku collab, okay, tapi semua aku tak layan, cuma yang ni je. Sebab sebelum ni kebanyakan collab dia kena buat video, ada juga ada yang scammer semua kan, tapi aku tak layan. Tapi yang ni memandangkan dia punya collab ni macam senang je, just letakkan banner ataupun letakkan dia punya brand mungkin dekat video aku ni, dan aku dibayar dekat situ. So aku rasakan macam senang je lah sebab aku buat video, jadi aku letakkan benda tu dekat video aku, dan benda tu dibayar sebelum aku release video tau. Itu yang bestnya. Kan aku rasa wow, shock ni. Kan aku dapat payment dulu baru aku keluarkan video. So disebabkan aku terlalu desperate sangat kan dengan tawaran tu, dan sebabkan aku tak fikir panjang, okay, walaupun collaboration tu agak lama juga dia bagi dekat aku, dalam lebih kurang sebulan juga kita deal, tapi sebabkan aku tengok offer dia tu kot, mungkin aku berminat dan aku isi segala detail dan sekali gone. So itulah pengajaran yang kita boleh dapat juga. Okay, lepas ni aku takkan lagi lah isi mana-mana collabs yang ajak collabs, terutama sekali yang kena masukkan segala detail-detail dekat dalam dia orang punya page ni. Okay, aku tak percaya lagi dah dengan ChatGPT dan sebagainya. Benda ni juga boleh jadi pengajaran untuk aku dan untuk korang juga, supaya berhati-hatilah kat luar sana tu memang banyak hacker, banyak scammer. Jadi aku rasa juga video kali ni guys, harap membantu dan harap ada input lah yang korang boleh dapat dari sini. InsyaAllah yang mana yang account kena hack tu, insyaAllah boleh dapat balik, jangan risau. Okay, account korang yang kena hack tu, kalau aku deal betul-betul dengan Google, ikut step-step yang Google bagi tu, Google support bagi tu, insyaAllah. Okay, doa banyak, kita boleh dapat balik kita punya account tu. Alright, sayanglah kan, account dah monetize, okay, account dah ramai subscriber, gone macam tu je. Okay, so tu je kot guys. Kalau korang yang tak subscribe, tekan subscribe dekat bawah ni, tekan like video ni juga. InsyaAllah jumpa lagi guys untuk next video akan datang. Aku Firdaus, Assalamualaikum, bye.